Kuntum anak yang bijak, cari akal bertindak. Cocok teman setia, aku dan sabar sentiasa. Mari dengar cerita, kisah kuntum yang ada saja. Mari semua berdendang, hati senang hidup ria. Kuntum anak yang bijak, cari akal bertindak. Cocok teman setia, aku dan sabar sentiasa. Mari dengar cerita, kisah kuntum yang ada saja. Mari semua berdendang, hati senang hidup ria. Hati senang hidup ria. Suatu hari, 4 sekawan iaitu Cot, Kuntum, Atan dan Kuek sedang berehat-rehat di rumah Kuntum. Ish, mereka ni ada saja benda yang nak dicerita dan diborakkan. Jom adik-adik, kita tengok apa yang mereka nak buat. Ada apa awak nak jumpa kami ni, Kuntum? Saya nak ajak awak semua main sorok-sorok kat rumah saya ni. Betul ke, Kuntum? Ibu awak tak marah ke? Ibu saya tak ada kat rumah lah. Ibu pergi rumah saudara saya kat kampung sebelah. Ibu balik lambat sikit. Ya ke? Kalau macam tu, cantiklah. Lagipun dah lama kita tak main sorok-sorok ni. Meja bukan untuk berdiri lah, Tan. Tapi, apa-apa pun kita main, mesti Cik An kalahkan. Tak baik cakap besar lah, Kuntum. Awak tak ingat ke apa yang jadi hari tu? Masa kita lumba lari. Hari tu, nasib awak baik je. Saya saja je bagi awak menang. Yelah, saya pun tak sangka Cok boleh menang. Nampak je Cok macam perlahan, tapi boleh menang rupanya. Kita mestilah sabar dan yakin dengan kebolehan diri sendiri. Baiklah, kalau macam tu, apa kata kalau kita undi terus? Tengok siapa yang akan jadi mangsa main sorok-sorok ni. Alah Cok, saya boleh kalahkan awak bila-bila masa je. Kacang je. Baiklah kawan-kawan, saya akan patahkan lidi ni. 3 lidi nanti sama panjang. 1 lagi lidi, saya patahkan jadi pendek. Siapa yang dapat lidi paling pendek, kena cari ketahuan dulu. Setuju ke? Setuju. Nah, seorang satu. Mari, pilih-pilih, jangan segan. Nanti kita tengok siapa yang kena. Baiklah, sekarang kita tengok siapa dapat lidi panjang. Dan siapa dapat lidi pendek. Cik lidi paling pendek. Kueng. Alamak, nasib. Nampaknya awak lah yang kena cari kita semua. Berpeluh-peluh lah awak nanti. Jom. Tak apalah, nak buat macam mana? Kita tengok siapa yang awak jumpa dulu. Semua dah sedia? Saya memang dah sedia dari tadi. Tak sabar-sabar nak tengok Cak nangis sebab tak jumpa cik kita. 20, 19, 18. Dah ke belum? Kejap. 17, 16. Agak-agak Cik boleh nampak tak kat sini? 15, 14. Bolehlah. Yang jadi kecil sangat. Dah ke belum? Belum. Mana?
kat bawah ni. Cak tu dah lah pendek. Macam saya nak cari saya. Baik saya sembunyi kat tempat lain. Dah ke belum? Kat sana baru sesuai. Baik saya sembunyi kat sebelah almari tu. Mesti Cik terperasan ni lah. Ish. Awak ni sembunyi kat tempat lain boleh tak? Nyebuk je lah. Kalau awak nak ikut saya, boleh. Tapi jangan bising-bising tau. Hacu. 3, 2, 1. Okey, dah sedia?